Ikan pari goreng. Oh. Hai, Mika nak tahu tak? Kalau Mika nak tahu, saya kasih tahu. Malam ini saya lagi nak makan. Lauk kita ada ikan masin, pari goreng, ulam, pucuk ubi, pucuk betik, sambal belacan, ayam asam sambal belacan. Nanti ada pula orang nego sambal belacan kok cair, ayam asam sambal belacan. Inilah dia. Ada tobeng. Okay, saudara, sebelum makan jangan lupa cuci tangan, jangan lupa baca doa. Bismillah. Allah. Amin. Kita minum dulu teh obeng. Sedap ni saudara lah. Okey saudara, suapan pertama untuk saudara semua Cik Ubi, anda nak makan? Baca bismillah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Belacan dia terasa betul. Ikan masin. Sedap ikan masin ni lah. Pucuk betik.